Semacam mana yang berlaku dalam negara kita sendiri. Bukalah undang pejabat agama tiap-tiap negeri pergi buka. Hukum zina apa dia buat? Hukum mencuri ada. Hukum kisah dia jalan. Mana dia jalan? Jalan. Ya, itu sebabnya wajib kita menyokong parti Islam yang nak menjalankan Islam. Ya, sebab tu buka dalam kitab Fatwa Mufti Johor. Apa hukum kita menyokong satu parti? Maka dia jawab oleh maknanya dalam Fatwa Mufti Johor. Dia kata kami tidaklah bercakap atas dasar mana-mana parti. Tetapi kalau ada parti yang dasar di Islam nak menjalankan Quran, hadis, ijma', qiyas, maka kamu tentang dia faqad kafar, kufur engkau dia. Tu fatwa bukan saya kan. Fatwa Mufti Johor pergi beli Johor. Besok dibakar pula mungkin fatwa ni. Tu Fatwa Mufti Johor lah Syekh Alwi tu, ulama besar, alim besar. Ya, dalam kitab disebut. Saya tak sebut atas nama parti kata, tapi atas dasar, maknanya mana-mana parti kalau dia berdasar Islam, betul dasar dia tu. Maka kalau kamu tolak, kamu itu makna kau tolak akan hukum Allah, maka cara hukum Tuhan habis. Ya. Mana ada dasar parti lain Islam tuan, mana ada, semua sekular kan. Sekular, tahu sekor ular.